Masa nak sekolah rendah, mak dengan ayah ada buka warung nasi ayam tau. Nasi ayam ni antara menu yang paling laku lah, tak pernah tak habis. Lepas tu arwah ayah Nina sambung lah pula buka restoran ni dekat KL. Tapi rahsia dia tetap sama tau. Sebenarnya nasi dia je sebenarnya. Nasi dia tu lembut, wangi dan ada rasa bijan. Tu yang buat orang cari balik. Untuk nisbah bahan resepi nasi ayam bijan ni anda boleh semak di komen ataupun description, okey. Dan sebenarnya dah terlupa satu step. Ini adalah step yang paling penting. Sebenarnya korang kena sangai dulu beras tu bersama dengan minyak bijan, dan barulah buat proses nasi ayam bijan tu seperti biasa, okey. Itu yang paling penting, jangan lupa, okey. Dan siap nasi ayam bijan. Special resipi khas daripada mak dengan ayah Nina ni anda semua boleh cuba. Untuk resepi ayam dan juga sambal nasi ayam yang ramai orang request, nak akan tunjukkan di video seterusnya. Okey, dia nak bagi jiran Nina lah. Okey, itu saja untuk kali ni. Jangan lupa follow Nina dan like video ni. Bye bye.